Okey, jom. Kita fikir. Oh, tu ikan. Mama geram betul tengok ikan ni. Madiha, kenapa awak duduk tepi ni? Madiha. Oh, Madiha tengah menikmati pemandangan. Oh, Mikael pakai tu Mikael nak pakai topi. Ada ke? Mikael ada topi, Mikael ada topi. Tengok tu sebab kita tak pernah pergi dekat sini. Kat sini air dia jernih je nak tangkap ikan. Ada ikan warna-warni. Ya ke? Ada ikan warna-warni? Ikan laga. Ikan laga? Ashimi dukun dia? Cantik lah. Ada banyak lah ikan dalam ni. Geram awak dia. Kau dukun dia? Tak apa, awak rekod jap. Ada pergi mana? Mak, ni ada daun pisang lah. Tengok boleh lah. Masuk sini. Sini, Mak, sini. Cantiknya, subhanallah. Lihat sini. Tu banyak ikan nak bawa ni. Mama sini, Mak. Mama sini, Mak, jernih. Sini. Oh tu ikan-ikan. Yang tangkap warna topi. No. Mana? Mana? Mak, cantik lah, Mama. Mak, ambil gambar, Mak. Awak lari. Mama ambil gambar awak. Ada lah ini. Suap. Tu jala. Macam mana kau ingat ikan besar? Tak tahu. Dia ada menjala. Nanti tapi boleh lah. Mana boleh? Kalau ikan tu besar ke dabak baru dah boleh. Dia pasang drone ke? Oh, dia pasang drone. Ni kalau yang ni. Sawah hijau putih ni. Macam mana lagu sawah hijau putih? Nak tangkap warna yang punya ni boleh. Okey, sekarang kita ada ni. Boleh lah je. Okey, jom kita cuba Ni tangkap. ada siapa-siapa punya ke? Guna apa je yang ada. Ada je. Sini. Jom. Tapi yang pegang ni lepas ni. Mama. Bakal. Ashimi, apa benda awak ni? Mama patutnya tadi kena hutang sama-sama. Tak payahlah nak langkah model. Model rasa kalau dalam longkang senanglah nak ambil. Tapi kalau dalam tempat Faris dekat situ. Tu dalam tu. Nampak? Belah sana tu. Model nampak. Mana? Oh tu. Kau angkat dah seluar. Astagfirullah. Oh kita boleh ni lah. Kau, memanglah kau boleh masuk tapi mari kita tengok. Gelinya. Juga masuk. Larilah ikan tu ke sini. Kenapa sampai nak tuan? Faris nanti kotor lah Faris. Boleh celup lah. Memang boleh celup kalau kita ada sauk. Banyak syoknya. Apa masuk ni? Tak payahlah. Syok lah dapat ikan. Aku tak boleh lah kalau ada ikan macam ni. Mana ikannya? Aku nak ikan besar. Taklah, ni ikan kecil-kecil buat suka-suka gembirakan hati. Nanti kau masuk kereta nanti kotor. Nak duduk Faris nanti nak duduk pijak-pijak. Nanti kotor lah. Banyak ikan lah. Ada ikan laga ke? Pergilah Ain. Pergilah kau punya sawah Ain. Letak belut Ain. Banyak lah ikan dalam ni. Mana tu? Selalu tak nampak ni. Depan mata. Kita orang tak pernah jalan dekat sini. Selalu sawah kita orang pergi belah sana. Sawah hijau putih berangan. Oh, macam tu lagu dia. Okey. Tak payahlah tampil lelel. Kau nanti kat aku nak. Guys. Janganlah dia. Guys, saya nak tangkap guna topi guys. Nah, ini ciri-ciri. Ciri-ciri. Kau jangan Kau lima. Orang tengah duduk dia tu. Jangan, Mikael dah mandi. Aduh, banyak tu. Kan? Tengok. Mana banyak-banyak? Model kalau jatuh memang kena jatuh dengan Madiha sekali lah.
jatuh. Banyak. Jatuh ya. Banyak ikan. Madiha. Banyak tu loh cakap kalau ada sauk. Tak apalah. Nanti esok beli sauk. Tapi tempat ni besar sangat lah Faris untuk kita sauk guna awak punya tu. Wah, subhanallah cantik sangat ya. Janganlah awak ke jatuh kan. Dah model nak lalu sana. Model nak naik lalu sana. Nak di sana sampai hujung sini. Sini ya? Mak kau licin. Dah sana lah. Tak asal nak lalu situ. Kakak pergi tengah lari. Kakak pergi lari. Tak payah ni rasa YouTube lah. Okay, go. Mikael pula. Okay, ni orang ni dah termasuk dah ni. Oh, nak buka lah.